สกสบายทีสกสบายทีสกสบายขอบคุณครับ Di sebuah perkampungan Melayu, Islam di Kampot, Kemboja, suasana hari ini cukup berbeza. Seawal pagi, seluruh masyarakat bergotong royong membuat persiapan menyambut kehadiran tetamu terhormat. Kanak-kanak, ibu bapa dan para sukarelawan bersama-sama memastikan setiap persiapan berjalan lancar. Senyuman mereka mengabarkan rasa syukur dan kegembiraan yang sukar diungkapkan dengan kata-kata. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, di sinilah nama-nama 75 nama yang memberikan makanan asas berjumlah 420 makanan asas yang bakal diagihkan di Kampung Kampot, Cambodia. Jazakallahu khairan kepada semua para penginfak. Terima kasih banyak pada semua, insya-Allah. Semoga Allah Taala murahkan rezeki semua dan diberkati dunia dan akhirat. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Rabbal alamin. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Kehadiran para pemimpin membuktikan bahawa masyarakat Islam di Kampot sentiasa mendapat perhatian dan sokongan dari pelbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ជាបឋមសូមគោរពអាដាមសាឡេះសេនទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ Wan Yang Terutama Matsih Ahli Parlimen Daerah Kampot. Wan Yang Terutama Salih Sen Penasihat Kanan Dewan Undangan Negeri. Wan Yunita Situasi Negara Kementerian Hal Ehwal Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis diteruskan dengan ucapan alu-aluan sebelum disusuli tazkirah ringkas oleh Ustaz Lufil Hadi. Sok sebai. Akun cerang. Ordinary event, but it's a journey of sacrifice, compassion, and unity that brings our hearts together as one ummah. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Majlis diakhiri dengan sesi bergambar bersama masyarakat kampung. Walaupun pertemuan ini singkat, ikatan persaudaraan yang terjalin akan terus kekal dalam ingatan semua yang hadir. شوقي بأن أحيا مطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه. Detik yang paling dinantikan akhirnya tiba. Daging kurban dan bantuan makanan asas diagihkan kepada keluarga-keluarga yang memerlukan. Setiap bungkusan bukan sekadar bantuan, tetapi lambang kasih sayang dari para penyumbang
yang ingin melihat senyuman terus terukir di wajah mereka. Perasaan alhamdulillah terlalu gembira dan rasa sangat berkat ketika di sini kita bersalaman sesama Islam. Kita tengok makcik ni contohnya. Alhamdulillah. Makcik ni ada mendapat makanan asas. Betapa gembiranya makcik-makcik ni dapat makanan asas. Terima kasih banyak, jazakumullah khair kepada semua yang sumbangkan harta. Ana hanya sumbangkan tenaga saja dan amanah. Sama-samalah kita, orang kata, bergotong royong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Firman Allah, saling bertolonglah tentang kebaikan dan takwa. Sallallahu Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Tinggal kat Malaysia. Oh, pernah ke Malaysia? Mana? Johor. Johor. Ulu Tiram. Oh, Ulu Tiram. Dulu kerja bagian apa? Saya welder. Welder. Oh, berapa lama? Lama juga lah, 92 saya ada kat sana. Oh. 2012 balik. Bagus Assalamualaikum. Ismo. Ismi Yusuf. Anta. Ana Abdul Rahman. Oh, Anta Abdul Rahman. InsyaAllah. Syukran lah. Syukran jazilan. حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي Perjalanan ini mungkin telah sampai ke penghujungnya. Namun kisah dan pengajaran yang kami bawa pulang akan terus terpahat di hati. Semoga perkongsian ini memberi inspirasi untuk kita terus bersyukur, berkongsi rezeki dan menghargai nikmat yang Allah kurniakan.